Benda prioriti orang perempuan ni memang anak dengan suami. Walaupun kau bekerja, walaupun apalah. Pertama, bila dia tanya dengan saya soalan tentang kenapa you dah buat bisnes. Sebab dalam, kan kita ada resume. Suppose dia buat bisnes. Tanya dengan saya, you dah buat bisnes, kenapa you nak kerja? Saya cakap pasal pengorbanan. Itu satu. Dan dia, orang yang interview saya tu, memang dia rasa macam dia nampak why saya kena berbuat pengorbanan ni. Dan dia nak dia kata kalau you dapat, bererti dia dalam perjalanan saya berkorban tu. Selepas saya menghantar surat pemberhentian kerja tu, satu dunia dilanda COVID-19. Dikala kita merasa kita dah duduk dekat atas, ketika itu kita tengah tengok kat bawah, kita tak tahu kat mana landing plane kita nak landing. Dan itulah kita nak cakap, circle semasa saya bekerja sebagai penjawat awam tu, kadang-kadang orang katakan isu kan, penjawat awam ni macam gitulah, macam ni kat social media. Saya rasa tegur dia walaupun saya bukan penjawat awam. Sebab hakikat sebenarnya mereka sama macam kita yang tidak menjawab penjawat awam ni lah. Ada stres dia, ada kekangan kerja dia dan sebagainya. Jadi bila saya duduk dalam komuniti tu, mereka adalah komuniti yang kata orang pergi dan balik tu dalam pengorbanan masing-masing. Balik rumah. Tapi ketika itu saya kalau keluar rumah kan, saya akan tutup muka. Saya tak boleh berdepan dengan cahaya matahari. Dan saya menghadapi benda-benda yang buruk lah. Mimpi yang buruk. Keluar rumah, kita akan muntah darah. Keluar pijak je kaki, kita turun macam batuk pula. Itu betul. Kalau tak kita ragu-ragu lagi. Kesalahan lah. Kau dah ada satu, bukan jawatan kontrak, tetap tau. Jawatan tu permanent. So kalau orang permanent lah kan, kalau cokiang-cokiang orang kata apa, duduk kangau penghulu, kalau dah dapat jawatan tetap ni, kau mati hidup semula pun kena kerja situ je. Kan jangan keluar-keluar lah gitu kan, kalau mak-mak cakap kan. Tapi saya decide untuk berhenti. Saya take the challenge, tapi dia jatuh. Siapa mak yang tak risau, siapa suami yang tak risau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tuan-puan, selamat datang sekali lagi ke Sembang Okay, dia ada tajwid tu ataupun sebab dia ada harkat-harkat tu sebab dia double A. Tapi kalau nak lebih dia accurate sebenarnya adalah sembang Oh macam tu, sembang. Dia lain. Tak ada berhenti pun. Itu dia punya ni, sembang sembang kau ni. So sedikit background. Alhamdulillah kita dah episod 5 Min and Haris. The same host, cuma kita bertukar guest kita lah. Ya, betul. Dan bila dah 5 episod, maksudnya dah ada 4 orang tetamu yang kita jemput daripada awal sampai 3 orang lah Haris. 3 orang. Episod pertama tu kita berdua je. Kita berdua. Tu opening. So hari ni tetamu keempat. Tetamu keempat. Tapi biasanya tetamu kita orang Jateng. Hari ni kita orang Tino. Okay, so terima kasih lah. I think such good punya respon daripada kawan-kawan kita, sebab it start like a very humble beginning untuk kita bertiga. Kita punya main objective dia sebenarnya bukan nak tunjulkan orang kata apa, behind the scene lah, orang kerajaan Gomen lah, especially Gomen lah. So masih dihostkan oleh saya Haris, saya Azimin, dan saya Aris. Itu dia. Dia sebab bukan apa, sebab population penjawat awam ni sebenarnya ramai, 1.5 juta. So kalau kita boleh katakan bahawa dah 20 berapa persen yang mana populationnya besar lah. Betul. Dan setiap kali perkara yang berkaitan dengan government, dia akan jadi viral satu Malaysia kan. Dan orang akan perkatakan, dan orang akan beritahu, kerja government begitu begini. Jadi kami bawakan podcast ni adalah untuk kita bedah siasat. Kita banyak skim-skim ni. Saya rasa JPA berapa skim pekerja macam-macam penjawat awam ni. Jadi kita nak bedah apa pekerjaan mereka, macam mana mereka dapat jadi government. Sebab ada setengah orang tu dia cerita, kau best lah kau dapat kerja government sebab kau ada kabel kan. Jadi setakat kita panggil guest kita 4 orang ni, sebenarnya tak ada guna kabel langsung pun kan. Networking semua laluannya sebab itu adalah satu mitos lah. Mitos yang sepatutnya kita sebagai penjawat awam sendiri, kita kena stand
up untuk kita tolak lah. Bukan kita nak deny, tapi benda tu benda hakikat sebenar. Ya, betul. Kan kau sendiri masuk kerja kerajaan pun tak guna Aduh, apa kan. aduh, bang. Kita melalui proses yang sama, iaitu mohon melalui SPA 8, pergi proses ujian PSC. Kalau lepas hari tu tu Muhaimin interview. cerita dia 7 kali, aku 3 kali. Tiga kali. Betul tak? Kita harap Muhaimin tengah dengar ni. Muhaimin Makmin tengah dengar. Soldier. Makmin Makmin Soldier. Soldier. Are you there? Are you there? Dan guest kita yang hari ni dan selain daripada dia perempuan, dia adalah sebagai salah satu pada individu yang penting juga di jabatan kerajaan. Population dia agak ramai. Ya, betul. Population dia ramai dan di semua jabatan ada. Tak boleh nak kata population dia tak ada di jabatan-jabatan tertentu. Semua jabatan dia ada. Mesti ada. Dan sangat-sangat penting lah kalau Betul. di jabatan kerajaan. Jadi, Riz. Alright. Okay. So tetamu kita hari ni seorang lady. Macam Azim dan juga Haris bagi tahu, kita pakai networking. Kita bukan pakai kabel lah. Kabel besar, kabel kecil, kita pakai networking. Alright. Tetamu kita hari ni adalah Nur Farhana Abdullah. Alright. Atau dikenali sebagai N. Say hi sikit. Hai. Okay. Nur Farhana Abdullah ataupun kita kenali sebagai N lah. Right. Kita orang pun dah kenal lebih kurang 10-11 tahun N ni. So merupakan bekas pembantu tadbir di Jabatan X. Di Jabatan X. Tak tahulah X tu mana. Mungkin XYZ, ABX, Allahu alam. Okay. So then kita ada N pada hari ni. So N pun akan share lah sikit sebanyak pengalaman dia dan juga boleh dikongsikan bersama dan kenapa dia berhenti dan sebagainya. Dia mesti ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Tapi kalau disebut X tu, aku suka juga wording X tu. Kan jadi X kan. Kenapa X? Sebab sebelum ni yang kita panggil semua orang yang masih bekerja. Betul. Jadi kita tanya dulu, kenapa jadi X ni? Okay, boleh kenalkan diri semua sedikit. Kenapa jadi X? Kenapa jadi X tu? Okay, bila kita cerita pasal X ni, pastilah benda yang dah lepas tak? Betul. Biasanya dia ada dua je X, dapat peluang baru atau kecewa. Boleh macam. Boleh macam Kalau ni dapat boyfriend baru, apa kecewa ke boyfriend lama? Mantan. Okay. Kalau tapi dari segi saya sendirilah kan, dia menjadi X tu atas faktor pengorbanan. Okay. Pengorbanan. Wow. Jauh kan? Tinggi dia punya. Tinggi. Pengorbanan dari segi dari segi apa? Okay. Saya ni adalah ibu. Okay. Ibu 5 orang anak. Okay. Seorang suami. Okay. Tetapi saya masuk masa saya dalam jabatan dapat menjadi penjawat awam, saya telah bergelar isteri dan ada anak 1. Sebelum masuk tu. Ya. Saya berkursus kan. Kita bila dapat jawatan, kita pergi interview, kita dipanggil, kita kena kursus kan. Kursus tu saya sedang mengandung anak kedua. Anak kedua. Dia ceritanya. Jadi apabila kita dah ada anak ni, ibu ni, wanita ni bekerja tak kisah apa-apa jawatan pun. Benda prioriti orang perempuan ni memang anak dengan suami. Walaupun kau bekerja, walaupun apalah. Kan? Jadi ketika dia jadi X tu tadi, kita di antara dilema. Perempuan ni dilema ni dia berair mata lah cerita dia kan. Tetapi ketika itu saya bercuti dulu. Saya nak melihat sama ada saya boleh handle tak dilema tu. Cuti dulu. Bercuti Berapa dulu. lama cuti? Tahun. Cuti tanpa gaji tanpa gaji. Ketua Jabatan bagi kebenaran, cuti tanpa gaji. Dan ketika itu suami saya outstation. Saya nak tengok adakah saya ni sesuai duduk di rumah sebagai suri, atau saya memang kena bekerja, atau saya kena berbisnes. So ada 3 option tadi. 3 option. Suri, duduk rumah, atau berbisnes. Baik. Alright. Sebab hakikat sebenar sebelum saya menjadi penjawat awam, saya memang dah ada bisnes. I was family background pembuat kerepek ubi di Johor. Kita ada bengkel kerepek ubi. Specifically di Johor, di tangkap, ledang tangkap. Ingatkan di Parit Raja. Baik Raja pun player dia kan. So saya dah memang ada dalam industri tu daripada saya 2009. Lama dah lah, habis-habis daripada belajar lagi. So bila kita dah ada background business ni, kita memang suka buat business. Tetapi bila saya berkahwin, true story lah, bila saya berkahwin, saya melihat kepada
saya nak membantu suami. Saya rasa apabila saya bekerja atau melakukan sesuatu, bila bisnes ni kita panggil IKS ni, dia punya masa tu tak dengan suami sangat tau. Kita kena pergi event, buka booth semua. Jadi saya cakap saya nak ada satu disiplin management pula. Jadi saya pun apply bekerja. Dan ketika itu niat saya adalah satu, sebagai orang kata membantu ekonomi kan, selalu kalau isteri bekerja. Saya beza, Membantu keluarga. bukan membantu juga. Saya nak menjadi sparring kepada siapa paling berdisiplin dalam family, suami ke isteri, untuk menjadi contoh pada anak. Pengorbanan lain ni. Beza. Kita bawa perspektif yang berbeza pada hari ni Dia lebih kompetitif lah tu. Betul. Antara suami dan isteri. That's why kita tak mohon jawatan yang tinggi sangat, sebab dia dah berjawatan tinggi. Jadi kita yang relax sikit. Itulah pembantu takbir. Dan ketika tu kita dah ada anak satu kan, kita nak disiplin keuangan, disiplin masa. Jadi bila saya bekerja, saya melihat suami saya pun turut sama nak naik bersama-sama dengan saya. Dan saya berbisnes, dia bekerja dan berbisnes juga. Kami memang ada bisnes. Kita kadang-kadang masa tak tentu kan, bisa kan kadang-kadang start pukul 10, kadang-kadang balik malam. Tapi bila kita sama-sama bekerja, sama-sama kena bangun pagi, sama-sama kena siapkan anak. So the whole of cycle saya dan suami ni, kita orang compete to be the best. Untuk pastikan saya jadi ibu ayah yang boleh memberi, saya menjadi ibu kepada anak saya yang boleh memberi disiplin yang bagus. Suami saya melengkapkan supaya aku sebagai suami kena lebih berdisiplin daripada isteri aku. Sebab melengkapi ya, betul. Dan kami ni datang dari dua keluarga berbeza. Suami saya keluarga bekerja, penjawat awam. Keluarga saya semua berbisnes. Jadi communication gap tu ada. Bila baru kahwin kan kita ada gap kan. So bila kita nak dudukkan setempat, saya berkorban untuk meninggalkan seketika bisnes tu. Saya duduk dalam dunia penjawat awam. Maknanya tinggal terus. Saya just guide my family lah, parents saya. Kita masa tu tak ada TikTok ni, kita berniaga guna Facebook. Yalah, Shopee, Mudah.my. Saya sediakan platform lama untuk tak sales dengar tu. Mudah.my. Ada lagi ke? Ada. Tempat cerita. Mudah.my Dulu Malaysia pun ada cari.my kalau perasan. So kita gunakan platform tu lah untuk support sales. Sebab saya marketing dan sales untuk business family saya. So berapa lama you berbisnes sebelum you apply kerja? 2009 hingga saya masuk penjawat awam 2015. Lama. Mana 6 tahun you buat business, running business, and then you rasa kehidupan you haywire. It's not called haywire. Kita panggil, kita nak cabaran baru. Baru. Bila saya dah mengenali karakter kita, karakter diri saya sendiri, saya ni adalah orang yang perlukan sentiasa cabaran baru untuk sentiasa bermotivasi. Kalau benda tu dia dah duduk lama kan, kita bukan boring. Kita kata apa lagi challenging baru yang kita nak buat. Comfort zone lah. Kita macam aku nak buat benda ni pula, aku buat benda ni pula. Macam tu. So business tu siapa yang jaga sekarang? Selepas bila you kerja-kerjaan tu, siapa yang jaga? Ke you let go pada family ataupun you terus tutup? Ketika itu bagikan family. Ambil family pekerja, kita ambil pekerja. Lepas tu kita mak saya memang ayah, arwah ayah dengan mak saya ni memang dia buat production je. So saya engage dengan dealer-dealer, distributor datang ambil kat rumah. Kalau dulu kita banyak masuk event, so now distributor datang kat rumah ambil je lah daripada kilang kita kan buat keluar. So tak ada branding, kita go kepada bulk. Kalau saya ada, saya akan bagi brand, saya akan jual lah sistem agent lah macam tu kan. Bila dah ni dah tak ada. Itulah kita kata apa tadi, pengorbanan. Sebab saya jumpa banyak penjawat awam yang sebelum ni dia buat bisnes memang. Tapi alasannya dia berbeza dengan awak. Alasan dia adalah, saya bisnes saya tak boleh nak pergi, no go, tak boleh ni, tak laku, saya rugi. Last sekali saya kena diminta oleh mak ataupun family untuk saya kerja-kerjaan, untuk saya stabilkan untuk stabilkan balik. Tapi awak berbeza. Awak dah stable dalam bisnes, tapi dia rasa nak cabaran baru kan. Dia bukan apa Haris, Azimin, sebab permulaan tadi waktu kita buka tu, ayat N tu dah very strong, pengorbanan. Pengorbanan. So bila kita pengorbanan ni, part apa yang dia buat ni, so kita kena dengan next story pula, sebab dia dah ada bisnes. Dia boring, bukanlah boring, tapi dia nak cabaran. Dia masuk government servant. Selepas itu What happened? You masuk tu, you apply macam mana? Sama, tak ada SPA? apa kabel. Pakai kabel No. Pakai kabel ni. Rezeki Allah, kata orang rezeki anak. Rezeki anak. Anak Saya kedua tadi lah. saya kabel. Saya mohon tanpa kabel ni setahun je. Saya mohon hujung tahun saya dapat panggilan interview hujung tahun berikutnya.
Terus dapat kerjanya pada hujung tahun tersebut. Awak rasa kenapa awak dapat? Apa yang awak buat masa interview tu sehingga kan orang interview tu ambil awak? Sebab saya, pengalaman saya sebagai interviewer, kita nak cari seorang je dalam satu pusat tu. Satu seorang ataupun dua orang. Ada kuota. Satu calon dan dua lagi simpanan. Betul. Tapi interview dia beratus. So kita nak pilih sehingga kan boleh pilih you ni kenapa? Apa kelebihan? Kelebihannya yang pertama, yang ini memang fresh dalam memori saya. Okey. Pertama, bila dia tanya dengan saya soalan tentang kenapa you dah buat bisnes, sebab dalam kan kita ada resume. Suppose dia buat bisnes. Tanya dengan saya, you dah buat bisnes, kenapa you nak kerja? Saya cakap pasal pengorbanan. You repeat balik ayat yang you cerita tadi. Ayat ni. Okay. Itu satu. Dan dia, orang yang interview saya tu, memang dia rasa macam dia nampak why saya kena buat pengorbanan ni. Dan dia dia kata kalau hari you dapat, bererti dia dalam perjalanan saya berkorban tu. Pegawai tu cakap kat saya, yelah kita tak tahu dapat ke tak kan. Dia pun bukan dia yang memutuskan kan. Dia ada next step pula kan. Dia sure sahaja yang last kali. Dan soalan yang kedua, dia tanya dengan saya siapa KPPA ketika saya interview tu. Kebetulan sebelum saya masuk tu, saya pergi toilet. Kan ada carta organisasi. Saya ternampak. Waktu tu je lah saya ingat siapa KPPA tu. Tak adalah prepare pun. Tak ada pun. Cuma tak rezeki kan. Sebab lagi tandas tadi. Kalau tak dapat. Kita kan pregnant kan. Itulah yang kita kata yang memang fresh lah memori saya. Jadi kalau ada kawan-kawan saya yang nak pergi sama ada dia ataupun adik dia ke, dia cerita kan, nanti lalu kat toilet pergi tengok carta organisasi. Kau soalan tanya kita ada jawapan. Tapi masalahnya tempat yang end pergi tu, on the way nak pergi tandas tu ada carta. Tempat lain kita tak ada. Apa tu? Asbab dia lah. Asbab dia. Alright. So government servant berapa lama? Government officer berapa lama? Di kerajaan berapa lama? Tak lama, 5-6 tahun je. 5-6 tahun. Lama lah tu. 5-6 tahun. Tapi 5-6 tahun tu saya memang berterima kasih lah dengan Jabatan X. Kenapa? Sebab saya belajar a lot tentang management dan saya mempraktiskan about the documentation, disciplinary tu sehingga hari ni dalam saya punya business. Satu jabatan saja. Satu jabatan saja. Satu jabatan. Tapi jabatan berkenaan penuh bermakna kan? Penuh bermakna. Sangat mencungkil bakat saya lah. Cik Azmi macam lagi indah. Sebab muka Cik Azmi ni saya nampak macam sesuatu sangat. Sebab aku geram. Aku geram ni kalau boleh nak tonjol kan, keluarkan gigi korek sikit-sikit kan. So then berhenti. So waktu berhenti tu sambung bisnes. Masa saya cakap tadi kan pilih kan, aku nak jadi suri rumah ke, nak buat bisnes ke kan, macam mana. So ketika itu saya dapat rezeki untuk buat bisnes kerepek mak saya ni lagi sekali, which is dengan method yang baru. Ketika itu aktif sangat sistem agent. Kan ada pelbagai produk kat luar buat sistem agent, and saya develop agent team saya, and very good. And then that's why pada hujung tahun, sama ada saya nak continue ataupun saya berhenti, saya hantar surat berhenti. Give lah saya kata orang apa, business yang very good, established dan sebagainya. Cuma selepas saya menghantar surat pemberhentian kerja tu, satu dunia dilanda COVID-19. Dikala kita merasa kita dah duduk dekat atas, ketika itu kita tengah tengok kat bawah, kita tak tahu kat mana landing plane kita nak landing. Sebab COVID-19 satu dunia terjejas tau. Yalah. Apalagi bisnes kecil macam kita, bukan bisnes besar. Apa perasaan you masa tu? Kalau orang lain lah, my family semua cakap aku, rugilah you berhentilah, sayang lah, everything lah. Dan masa tu saya cakap dengan suami saya, I'm so sorry lah, because kita plan lain, Allah takdirkan lain. Tapi apa tahu yang berlaku, saya dapat lahirkan 2 anak masa COVID-19. Rezeki. So rezeki itu berbeza. Rezeki itu berbeza. Dan ketika saya melihat COVID-19 tu sebagai cabaran yang paling besar dalam bisnes. Orang bisnes memang terkesan. Tapi ada yang berpeluang. Tapi ejen saya grow masa COVID-19. Sebab bisnes yang berpaksikan online sebenarnya grow. Dia survive lah. Dia survive lah. Dia level survive. Dia cuma mereka yang tak convert daripada physical kepada offline kepada online, dia memang akan tenggelam. Tapi kalau dia convert, dia akan grow kat situ. Dan
sebenarnya dia boleh dapat untung lagi banyak sebab dia dah offline dah tak ada, overhead kurang, premis dah tak ada, cuma tinggal you kena urus. Yelah, tapi bila bercakap pasal growth di online ni, aku nak sembang ataupun sembang ni satu cerita. Maksudnya waktu COVID-19 melanda bulan Ramadan, tak pernah kita terfikir pasal Ramadan tu yang biasa kau pergi fizikal tu, kau order online, orang hantar barang kat kau. Betul. So maksudnya macam Azim bagi tahu, so overhead dah kurang sebab kau daripada rumah kau boleh settle semua. So adakah nampak ketika itu platform online ni booming? Sangat booming. Dan ketika itu memang kalau orang bisnes kerepek ni, memang dia punya wow dia Ramadan. Nak puas, nak raya. Betul. Dan ketika itu saya pula memang aim saya kepada distributor. So kita buat macam-macam kempen lah untuk orang duduk rumah buat duit lah, untuk student boleh buat duit lah, macam-macam kempen lah kita buat untuk membantu dua hala. Produk keluar, orang boleh jana pendapatan di dalam diorang punya platform. Tapi just to relate macam Anne punya kata waktu nak hantar surat resignation tu kan, cerita lah katalah pada satu hari yang hening you hantar surat tu, habis bos you tak pujuk you ke apa ke, macam mana detik tu? Boleh cerita sikit kan? Cerita sikit. Apa penentu? Momen. Bangun pagi pukul 6 pagi sembahyang, lepas tu istiqarah. Sebab bagi saya keputusan yang you buat ni sebenarnya sangat besar. Sebab dia berbeza. Macam kami ni kita masuk tu terus kerja kerjaan. Macam you business dan you pergi kerja kerjaan kerana you nak cabaran. Suddenly you tukar pula. Dan COVID pula masa tu. Ada COVID pula. Padahal income kerajaan dah steady dah ni kan. Betul. Masa tu dalam kepala saya adalah tentang bila kita buat bisnes ni, bila kita tahu pain dekat dalam bisnes kita tu, kita nak recovery je. Kita nak aku kena buat A, kena buat B, kena buat. Kita plan tu bukan plan hari ni besok buat kan. Kita akan plan setahun, 6 bulan kan. Jadi bila kita dah plan tu, ketika itu saya melihat kalau saya boleh berhenti, saya tidak menyusahkan saya punya tim di dalam penjawat awam tu, saya punya tim dekat Jabatan X tersebut. So saya keluar tu boleh cari orang baru, memberi pendapatan kepada pemohon-pemohon kerja yang baru. Saya fikir macam tu. Dan kalau nak cakap pasal bos pujuk ke tak ke, selepas saya berhenti tu, mereka memang panggil saya untuk makan-makan. So maksudnya it's not a relationship ke issue, tak ada. Tapi memang dia pun tahu saya buat bisnes. So apa doa yang saya dapat daripada pasukan saya di Jabatan X tersebut adalah diorang doakan saya untuk saya go far. Ada satu inilah saya punya bos ni, dia cakap, dia kata macam ni, pergi luar negara kan luar negara banyak potensi, ekspor ni banyak yang kau akan dapat peluang yang kau tak sangka-sangka. Dan it happened today. Happen? Ada ekspor luar negara ke? Bukan sebagai pengeksport produk, tetapi sebagai konsultan untuk bawa produk halal eksport ke. Bagus ya. Tengok rezeki tadi. Rezeki tak terputus kat situ saja. Dan doa-doa orang-orang yang bersama dengan kita tu. Dan itulah kita nak cakap, circle semasa saya bekerja sebagai penjawat awam tu, kadang-kadang orang katakan isu kan, penjawat awam ni macam gitulah, macam ni. Saya rasa tegur dia walaupun saya bukan penjawat awam. Sebab hakikat sebenarnya mereka sama macam kita yang tidak menjawab penjawat awam ni lah. Ada stres dia, ada kekangan kerja dia dan sebagainya. Jadi bila saya duduk dalam community tu, mereka adalah community yang kata orang pergi dan balik tu dalam pengorbanan masing-masing. Bukan pun kita kata semata-mata nak duit ke, bukan. Itulah sebenarnya yang sebenarnya sama je penjawat awam dengan kerja swasta pun. Betul. Sama sebab kau pergi kerja, aku pergi kerja. Kan, kau balik kerja, aku balik kerja. Cuma sebab tinggal ada stigma orang luar tu. Orang netizen ni dia suka. Dia kata alasan komen je mesti punch lewat balik awal, tekan pukul 12 keluar. Pukul 12 kau boleh keluar balik pukul 2 kan. Dia tak fikir yang masa kita OT banyak-banyak masa tu. Betul. Kan ada je sebenarnya yang itu biasalah kan. Yalah, dia sebenarnya bukan kita boleh labelkan organisasi tu, kita kena labelkan individu tu. Ada 4 orang kat sini, dia perangai macam ni, kan, tapi tak semestinya dia sama. Walaupun dia penjawat awam, perangai itu adalah perangai penjawat awam. Tak. Sebab ada yang bagus, dia daripada private dia memang bagus, dia masuk government dia jadi bagus juga. Betul. Ada yang daripada private dia tak bagus sampai government tak bagus. Kan. Jadi
bagi saya labeling tu agak keras lah. Keras, Bagi betul. saya mudah je. Saya simpulkan dia adalah dia orang ni sakit hati, dengki. Dengan nak kata kelebihan tak lebih pun, malah gaji kita lebih rendah daripada mereka. Betul. Kalau level kami as a manager di peringkat kerajaan ni, di luar lebih besar gaji dia berbanding dengan kita. Tapi dia duk compare, gaji kau lebih besar, sedap. Sebenarnya kita ni menitik air mata tengok dia kan. Betul tak? Menitik air mata. Kalau Bonus tak ada bonus. Kan? kalau pembantu takbir ni, kalau kita di peringkat kerajaan, di swasta, level dia dipanggil eksekutif lah kot. Betul. Gaji starting 3-4 ribu. Betul. Kan? Di kerajaan kita tahulah. Hanya yang tengok slip je tahu. Ya. Tapi bila tu lah, bila kau cakap tadi, bila orang against kan, aku just nak share. Waktu COVID tu, aku UPM ada panggil lah. UPM pun dia ada panggil untuk satu talk. So aku ni mewakili projek tambah pahala lah. Okay. So anyway, dalam Q&A tu ada orang tak puas hati dengan government. Dia kata inilah you all tak kerja ke, work from home dan sebagainya, dapat duit, kerja mudahan. Tapi dia orang salah. Skeptical tu bukan berlaku pada semua. Contoh aku bagi kau, PDR, polis yang kawal trafik, doctors that working hospital. You tak tengok perspektif tu. Dia tengok senang, mudah kerja kerajaan, duduk rumah dapat duit. Siapa frontliner? Betul. Bila kita balik pada frontliner, they are the person nak memastikan ketika itu COVID-19 dapat dibendung. Betul. Dan kita dah mengurangkan kes-kes. So aku rasa kalau orang nak hentam, I don't think it's not fair lah. It's not fair lah. It's not right Dia lah. rezeki masing-masing lah. Sebenarnya rezeki. Kau dapat rezeki macam tu, aku dapat rezeki macam ni. Kita balik kepada takdir kan. Takdir kan. Tapi yalah, dalam konteks tu kata kau boleh cerita lah pasal takdir kau dah sedap. Tapi itulah positive mind. So dalam konteks COVID-19 tadi kan, cabaran paling besar, awak dah tak ada kerja tadi. Awak dah berhenti. Awak nak masuk kasih. Cabaran Sebab bagi aku kan, sampel yang mudah daripada private lah kan, buat bisnes, kemudian dia kerja government, dah selesa, Lepas tu dia pindah balik, reverse kena pula COVID. So maksudnya kat sini tak semestinya duduk government tu selesa. Kan? Betul. Ada sesetengah individu dia nakkan cabaran baru. Macam saya lah contohnya kan. Nakkan cabaran baru. Bukanlah kata government duduk dekat jawatan saya ketika itu tak ada cabaran baru. Cabaran dalam bentuk berbeza lah. Dan masa tu saya melihat kepada bisnes ni ataupun peluang yang saya ada ni, saya kena serius dan fokus. So umur pun masa tu dah banyak. Tak boleh nak try error dah. Kan anak dah banyak kan. Suami pun dah semakin profesional, naik pangkat dan sebagainya. Jadi kita nak kena pilih yang terbaik. Kan tadi saya cakap sama ada nak jadi suri rumah. Ketika itu belagak kita buat bisnes AKL, konon-konon macam nanti autopilot aku duduk rumah goyang kaki jaga anak. Macam tu kan. Ada tau imajinasi tu. Dan ketika itulah diuji. Bisnes yang tadi tengah berkembang elok, sales yang bagus kan, collapse. Sebab COVID. Ayah saya meninggal. Bukan sebab COVID lah, dia meninggal dunia. So kita punya secret ingredients untuk menghasilkan chips tu, orang start compare sebab dah tak ada kata orang soulmate yang buat tu. Ayah dah tak ada, rasa tak sama lah, macam-macam komen. So kita tukar juga, cari supplier yang baru, tak boleh go. Orang start compare sebab kita dah ada loyal customer tau, orang yang dah memang tahu dengan kita punya signature. So cakap macam mana nak go ni. Dan ketika itulah saya diuji dengan sakit yang Allah kata yalah kun fayakun kan, nak jadi maka jadilah. Yang kita minta dihindari daripada pelbagai orang-orang yang duduk dekat social media ni lah. So saya tidak boleh tak boleh tak boleh bangun, bangkit tak boleh. And saya sentiasa rasa down. Saya sentiasa rasa down. Saya sentiasa rasa macam saya ni bersalah. Saya sentiasa rasa diri saya ni kecil. Keluar daripada rumah kita saya boleh cakap sampai kena diagnose anxiety lah. Allah Rabbi. Punyalah. Maknanya disebabkan oleh bisnes tu jatuh, you terus terduduk. Ada faktor-faktor yang kita kata faktor tak nampak ni lah. Orang buat. Saya tak mention lah. Okay, faham. Okay. Saya panggil benda Mistik. tu, saya panggil benda tu adalah
this is the way you nak berjaya, you kena lalu benda ni. Tak, maksud saya, you ni jatuh sakit tu, adakah sakit secara psikologi ataupun memang sakit betul, fizikal, memang you flat tak boleh bangun? Dua-dua. Sebab dia kadang-kadang orang, sebab saya buat bisnes sebenarnya ni, perasaan anxiety, sakit buat bisnes tu memang sentiasa ada dan menyebabkan kita tak mampu nak buat. Contohnya macam saya kan, kalau dalam keadaan kedai saya tak ada orang, saya tak berani nak pergi kedai tu. Tak berani nak tengok. Tak berani nak dengar pun. Takut kita dengar ada orang hari ni. Tak ada. Kita rasa macam Berdebar. Betul. Betul. Itu perasaan psikologi. Tapi ada orang cerita, dia kata, aku pernah buat bisnes. Kau dah kena lah ni. Kena mesti. Tapi pada aku ada positif. Benda tu adalah psikologi saja. Aku tak nak dengar orang tak ada bisnes, aku tak laku dan sebagainya. Betul. Itulah yang saya lalui. Saya memang refer kepada doktor lah. Maksudnya pergi, kenapa dengan saya ni? Kita buat test kan, DAS tu semua kita buat. And then kita ada minor anxiety. Okay, bila kita pergi, kita diperlukan untuk dirujuk kepada kaunseling. Untuk kita pergi sesi kaunseling. So saya pergilah dekat hospital ni untuk sesi kaunseling. And then saya figure out tak ada apa pun, you are not anxiety enough. Maksudnya bukan yang anxiety. You are not anxiety. So you masih ada motivation you. Ayat baru ni, you are not anxiety enough. Kau macam doktor pula hari ni. Aduh. Okay, ada tingkatan dia lah. Tak cukup anxiety. Macam doktor medical ni. So saya pun macam, okay, that mean aku sihat. So bila saya jumpa counselor dan dia kata, you memang adalah, sebab satu lagi saya ketika itu pregnant, so you adalah simptom-simptom yang didiagnoskan begitu, tapi not anxiety enough. So macam okay, saya balik rumah. Tapi ketika itu saya kalau keluar rumah kan, saya akan tutup muka, saya tak boleh berdepan dengan cahaya matahari kan, dan saya menghadapi benda-benda yang buruk lah. Apa dia? Mimpi yang buruk. Mimpi keluar rumah, kita akan muntah darah. Keluar pijak je kaki, kita turun macam batuk pula. Itu benda manis lah yang saya lalui untuk saya rasa begitu yakin hingga hari ini untuk teruskan bisnes. Lepas tu saya pergi berubat lah. Kita pergi berubat, kita cuba diagnos apa benda masalah aku ni. So apa peramal perubatan tu buat? Maklum beritahu. Peramal perubatan. Orang yang buat peramal perubatan yang bagus ni, dia takkan beritahu siapa hantar ke. Betul. Kan? Dia takkan beritahu. So apa yang dia terapkan dekat saya adalah amalkan zikir-zikir ni. Saya buat sebagai amalan dan sebenarnya saya bersyukur lah. Kalaulah saya kena tu, saya penjawat awam, mungkin saya akan banyak MC. You know, kau dah nak buat bisnes, lepas tu kau kerja kan. Kalau kita balik-balik kerja kan, saya tak berhenti, saya balik-balik masuk kerja kan. Saya akan ada bisnes dan saya akan kerja, betul tak? So tuk-tuk kau sakit, tuk-tuk kau MC. Kalau MC sehari okey lagi, kena MC banyak hari, 180 hari. Bila kau MC tu, rakan sebelah akan iri hati sekali. Betul. Kau tak datang, aku kena buat kerja kau. Dan kita akan mempengaruhi kita punya community tu pula, yang dekat dalam kita punya kerja tu. Dia ni tak sihat, ni. Dan kita akan ada masalah penyakit pula, orang bercakap pasal kita lah. Menambah kan. Itu human being standard. Mana-mana pun tak semesti penjawat awam pun. Kan? Jadi tu benda kesyukuran yang saya letak. Bila saya bersyukur, saya amalkan zikir-zikir yang telah diberikan dekat saya tu, dia beransur pulih. Dan apa tahu benda pertama yang saya betul-betul buat, yang saya exit betul-betul 2 tahun tau. 2 tahun kan? Baru boleh keluar daripada tu. I have husband yang very sabar lah. 2 tahun yang saya duduk dalam tu, saya keluar adalah apabila saya betul-betul kenal kekuatan diri saya dekat mana. Dan di situlah saya yakin, saya decide untuk berhenti dan membuat bisnes. Itu betul. Kalau tak kita ragu-ragu lagi. Kesalahan lah. Kau dah ada satu, bukan jawatan kontrak, okey? Tetap tau. Jawatan tu permanent. So kalau orang permanent lah kan, kalau cokiang-cokiang orang kata apa, duduk kangau penghulu, kalau dah dapat jawatan tetap ni, kau mati hidup semula pun kena kerja situ je. Kan, jangan keluar-keluar lah gitu kan, kalau mak-mak cakap kan. Tapi saya decide untuk berhenti. Saya take the challenge, tapi dia jatuh. Siapa mak yang tak risau, siapa suami yang tak risau. Ibarat kata keputusan yang you buat tu silap lah pada ketika tu, you fikir lah kan, silap kan, menyesal ada kan. Betul, kan
asal kita nak berdisiplin dengan suami, nak ada dah satu tak ada corak keluarga yang bagus, anak tengok kita pergi kerja balik Kompetitif. kerja. Kan collapse. Betul. Sebab sebab cita-cita you asas you nak berdisiplin, ada satu sistem keluarga yang hebat, dia support, tiba-tiba you berhenti, sedangkan you dah ada benda tu, you berhenti sebab you nak cabaran baru. Cabaran baru yang you terima tu bukan cabaran baru, Bukan mencabar kaleng-kaleng. betul. Kan? Cabaran tadi mencabar betul. Mencabar betul kan. Dia tak ada cabaran tu. Ya. So masa tu saya boleh bayang perasaan you, memang you sesal gila kan. Tapi bukan senang tau bila Anne cerita pasal detik-detik dia kena macam seolah-olah buatan orang tu. Itu bukan satu benda yang ringan-ringan. Sebab dalam dunia moden sekarang ni, kadang-kadang bila kita cerita pasal benda ni, ada orang tak boleh terima. Dia kata, alah apalah kau ni fikir lebih ni, negatif sangat. Tapi sebenarnya dia wujud dalam dunia moden. Sampailah Anne pergi jumpa dengan pengamal perubatan, orang kata Islamik lah agaknya kan. Islamik dia kenalah Islamik. Sebab tu aku tanya tadi, adakah dia berbentuk psikologi ataupun fizikal. Betul. Tapi bila dia dah pergi sampai muntah dan sebagainya, itu memang truly physical punya. So maksudnya memang sah lah benda tu kan. Memang confirm lah, takkanlah kita tiba kau muntah sebab ni kan. Kalau muntah biasa And tak traumatise, tak fear. Okay. Trauma tu ada. Okay. Tetapi saya kan kita kan suka cabaran kan. Saya bila kita dah saya buat mengenal diri ni tadi. I know my strength. I do some test lah. Saya buat satu benda yang saya rasa ramai juga orang yang jatuh dan bangkit semula lakukan. And then saya buat 45 hari, 90 hari, 120 hari punya challenge day. Buat repeat the same things untuk kita adakan balik disiplin and amalan-amalan doa, amalan-amalan zikir tu semua. Bila saya duduk dan saya buat, kita panggil postmortem terhadap diri sendiri. Untuk aku pilihan, untuk aku trauma ataupun aku terus ke depan. Trauma, kita akan balik dilema. Bila kita trauma, kita rasa trauma, kita rasa macam kita akan balik-balik kita punya kotak pemikiran, emosi kita tu ke belakang. So saya fikir, saya buat, saya dah tahu strength saya kat sini. Aku no turning back. Ibarat saya letak satu blok, saya turun ke depan. Tak kisahlah ketika tahun itu 2022, titik terakhir saya habis kat situ, saya nak ke depan ni. Apa yang berlaku sebelum 2022 tu hanyalah kata orang sisa-sisa sahaja. Saya letak that mindset. Okay. Never turn. It's like macam, kenapalah. Don't look back. Don't look back lah. Never. Sebab you kena memang ke depan. Sebab you tak ada option. Betul. Kalau you meratapi, tak guna ya. Sebab tu kita bawa kereta, kita tengok depan. Kenapa dia cermin? Untuk melihat ke belakang supaya kita tidak lupa diri. Itu pun cermin kecil je. Kenapa dia tak cermin besar? Kenapa dia besar? Terganggu. Betul. Sebab dia besar, dia akan terganggu dengan ni. Betul. Sebab tu kereta saya tak ada kamera belakang. Tapi kan just to relate dengan Anne tu, apa big why tu Anne? Nak pergi depan tu dia mesti kena ada benda kan, yang motivasi tu. Okay. Big why saya kalau common sebagai seorang wanita ni adalah pertama anak-anak, kedua suami, keluarga. Itu common big why. Tetapi big why yang di sebalik setiap doa saya adalah saya kena keluar daripada rasa kekesalan untuk menginspirasi wanita-wanita yang duduk dalam kekesalan sekarang, supaya bila dia ke depan dia akan menjadi wanita yang lebih baik dan luar biasa. So saya meletakkan diri saya ni besar. Bukan hanya untuk anak aku yang 5 orang ni melihat, suami aku ni melihat, tetapi wanita-wanita yang ada di sekeliling aku juga melihat. Walaupun ketika itu wanita yang ada tu mungkin mak kita, betul, kawan-kawan kita, kan, maybe kawan-kawan bisnes kita. Sebab yang saya hadapi ni pitches je dengan berbanding bersembunyi hijrahnya Rasulullah hadapi semasa nak hijrah. Kecil sangat. Jadi apalah kan. Dan bila saya melihat kenapa saya memilih wanita ke depan, sebab wanita banyak ramai. Wanita, ada satu ayat, wanita sering disakiti. Ketika itu dilema wanita disakiti kan, sampai sekarang pun cerita movie pun. Tak, movie je tu. Nanti tak ada. Tak, yang peliknya tak ada pula sutradara nak buat yang lelaki disakiti. Kita ni sebenarnya tetapi kan dalam dunia kan, tetapi exit plan dia apa? Tak ada. So saya tidak turning back, saya terus ke depan supaya saya boleh menginspirasi wanita lain. Okay, bila Anne kata Anne ke depan,
selain daripada Anne cerita tadi lah, and apa tu kerepek, lepas tu ada import export dan sebagainya, anything else? Sebab dalam konteks Anne cerita tadi wanita, dan ke depan mungkin Anne nak jadikan Anne ni sebagai satu ikon ataupun orang melihat Anne. Sebab dalam konteks tadi Anne bercerita apa tu, Haris dan juga Azimin, dia kata selain daripada 5 anak tadi dengan husband dia. Apa ataupun anything that Anne buat untuk supaya orang melihat Anne, oh dia ni dah berada di satu tahap, ada bisnes lain ke ataupun anything. Okay, saya terlibat juga dalam training module. Okay, kita sehingga hari ni, ingat tak saya cakap tadi berkenaan dengan saya mengenali kekuatan diri saya. Okay. Bila saya mengenali kekuatan diri saya ni, saya mendalami kita panggil ilmu mengenal diri lah. Ilmu mengenal diri. Okay, dalam konteks hidup ni, ini guru saya bagi tahu. Dalam konteks hidup ni ada 4 tingkat. Okay. Pertama, kita kena kenal personality kita dulu. Personality diri saya. Baru saya boleh keluar tadi daripada traumatized, boleh. Kau dah kuat, kenapa kau nak tengok belakang? Kau dah cukup ada ilmu, kenapa kau nak tengok kat belakang, menyedihkan diri, anxietykan diri. Kan ramai wanita sekarang anxietykan diri sendiri. Kan pergi tengok TikTok yang sedih-sedih, dah trauma. Kan? Tak mau, kita jangan buat. So bila kita dah kenal personality diri kita, kita akan pergi kepada M dan S, iaitu kita akan pergi kepada morality, kan? Lepas tu kita akan pergi kepada spirituality. So kita kata bila kita dah kenal kita punya diri, kita akan naik ke satu tingkat dan tingkat yang lain sehinggalah kita betul-betul mengenal Allah. So bila saya dah buat lalui proses saya tahu kekuatan diri saya ni tadi, saya cuba implementkan apa yang saya buat ni dalam bentuk training. Training, dan daripada situ kita buat consultation untuk wanita-wanita juga, keluarga-keluarga juga yang nak adakan planning kepada diri dia dengan anak-anak dan keluarga dia untuk set up. Contoh, okay, kalau business, what is your strength? Adakah you orang marketing? Adakah you orang production? To develop your team of business. Kalau ibu, macam mana nak guna method mendidik anak? Okay, anak yang kalau kat dalam dunia luar ada kinestetik lah, ada ni kan, kita ada anak feeling, kita ada anak yang sense, kita ada anak intuiting, anak insting. So kekuatan-kekuatan anak ni kan kita gunakan untuk ibu ni boleh mendidik anak yang betul, memberi arahan yang betul. So ilmu-ilmu ni saya kongsikan bersama kawan komuniti wanita saya. Menarik. Bagus lah bila Anne sebut tadi, artinya anak-anak ni dia ada lain-lain dia punya karakter kan. So apa dia punya impact kepada kita, terutama ibu lah kan. So that kita boleh gunakan tu untuk motivation. Itu juga menjadi penyebab kenapa ketika saya konflik tadi, anak tidak menjadi mangsa. Anak tidak menjadi mangsa kepada konflik saya. Kan, for sure kalau cerita lagi dalam, konflik dengan suami ada berlaku, tetapi cuma Allah izinkan saya dan rezekikan saya dapat suami yang kalau kita bergaduh kan, suami tu ambil kunci duduk kat luar, walk away. Dia keluar daripada rumah tu. Kita boleh guna lah tips tu. Terutama musim bola ni apa ni. Tapi musim bola ni kita ambil kunci, kita keluar pergi mamak tu. Tak gaduh pun saya. Tak perlu gaduh pun. Tetapi kalau saya tak kenal karakter dia tak kenal karakter saya, gaduh tak kalau keluar? Awak ni seperti tak nak dengar masalah saya, betul tak? Betul, seolah-olah lari dari masalah lah. Tapi bila saya kenal karakter dia dan dia kenal karakter saya, kita tak konflik dekat dia buat benda tu, kita question kan. Itu adalah simulasi yang saya lalui, yang saya sangat rasa kalau saya kongsi dengan ramai wanita dekat luar sana, ia akan impact the whole community dan society. Tak ada konflik komunikasi. Bayangkanlah kalau macam saya ketika konflik tu kan, ketika saya dalam keadaan yang sangat down dengan sakit dan sebagainya, saya baring banyak, kerja rumah suami yang buat 80%. Saya ada support system yang bagus, alhamdulillah. Mak mertua pun support semua. Dan apa yang saya nak cerita, anak-anak ni dia tidak ada macam kan kalau anak-anak bising kita marah kan, anak-anak akan macam lagi trauma, lagi tantrum apa semua kan. Alhamdulillah tak ada. Dan saya pula nak kontrol emosi saya pun boleh. Sebab bila kita dah tahu pasak diri kita tu, kekuatan diri kita tu, kita create otak kita ni untuk ke arah kekuatan kita tu, anak kita tu dia rasa the vibration, aura tu dia rasa kan. Dan kita pun understand anak kita ni.
Macam mana kita nak deliver, aku tengah ada masalah ni. Jadi nak mama tolong faham. Ada setengah anak kita akan pergi cakap pergi sana kan, kita akan cakap tu kan, mama nak duduk seorang-seorang. Tapi ada satu anak boleh, ada anak saya dia faham. Saya tutup je pintu, dia tahu dah mak dia ni jangan diganggu. Tapi anak lain tak semua macam tu. Ada lagi ketuk, ada yang menyanyi, ada kejap lagi dia ada phone dengan dia phone kita kat dalam, mama kenapa. Itu budak-budak sensing, dia nak tahu, dia nak pegang, dia nak rasa. So takkan kita nak marah. So bila kita tahu dia adalah budak macam tu, kita raikan. Lama kelamaan apa yang kita rasa sakit ataupun negatif tu dia keluar tau. Sebab positif anak tu datang. Kambus. Itulah bagaimana saya keluar daripada rasa dan masalah. Sehinggalah saya keluar daripada rumah, tapak yang pertama 2023 dah tak ada muntah. Dah tak ada muntah darah tu. Keluar juga Azim 2 tahun juga. Kata 2 tahun dia keluar. Tapi saya suka wording you cakap tadi, you meraihkan anak you untuk datang ke rumah dan akhirnya dipanggil perkara buruk tu keluar. Saya ingat satu saya tak pastilah hadis ke apa, ada yang menyebut bahawa kalau rumah kita tidak dihadiri oleh tetamu selama 40 hari, kita punya keburukan ataupun benda-benda yang jahat ni dia akan kekal dalam rumah tu. Tetamu datang je dia akan keluar bersama dengan tetamu. Betul. Hadis tu. Hadis kan? Hadis. Sebab tu kalau kita boleh tengok orang yang rumah orang yang tak terima tetamu, dia macam mana rupa dia punya keadaan dia, diri dia sendiri sebagainya. Bukanlah kita kata tak ni. Tapi dia macam seolah-olah macam tu, tak berseri, tak ada ni. Bila dia kata bila tetamu datang tu, ialah satu keburukan tu dia bawa keluar. Satu lagi tambah rezeki. Betul. Dia top up kan. Lepas tu bila saya buat training ni, tahu tak rezeki Allah Ta'ala tu bagi. Saya ada satu jemaah community lah, saya panggil community saya, yang membawa haluan saya untuk membantu usahawan halal Malaysia ekspor produk ke Korea. Bagus. Now saya one of the project director untuk kita panggil company dekat Korea ni lah, which is the importer and also consultant, untuk bawa produk halal enter pasaran Korea Selatan. Masuk Korea, bawa produk masuk Korea. Kerap pernah ke Korea? Kerap ke Korea ke macam mana? Tahun ni tahun 2025 lebih 5 kali. Tahun 2026 tahun ni boleh cakap Korea ni. Kita leverage juga. Saya boleh lah. Anak saya tu boleh lah. Annyeong. Dan kenapa Korea? Berbalik kepada saya suka cabaran. Saya nak cabar diri saya dengan cabaran bahasa dekat Koreanya kan. Makanan halal Korea masuk Malaysia, makanan Malaysia halal belum masuk lagi Korea. So cabaran tu saya suka, jadi saya buat. Dia proses dia macam mana nak masuk produk tu? Okay, cerita pasal Korea ni sangat berbeza daripada China, Singapore, Thailand kan. Hubungan baik tu berbeza. Jadi apa yang jalan benar dia adalah kita daftarkan produk dulu, and then kita explore the market. Itu untuk produk-produk yang usahawan atau manufacturer ni nak bawa masuk. Tetapi ada sesetengah barang yang buyer nak, distributor sana berkenan sangat sebab you punya marketing bagus, packaging bagus, rasa sedap kan. So the distributor ni yang registerkan dan sebagainya. So dia ada dua cara lah. So population rakyat yang Muslim di sana sangat besar sikit, ke? kecil saja. Tapi so market tu untuk siapa? Adakah untuk market untuk Muslim ataupun untuk orang Korea tu sendiri? Okay. Target audience untuk ending ataupun kita kata produk akhir yang duduk dekat shelf apa semua tu adalah kita nak be there, kita nak nampak Malaysia brand dekat sana. Kita target adalah diorang punya turis dekat sana. Tetapi hakikat sebenar makanan halal ni ataupun ingredients halal ni sangat diperlukan untuk produk-produk di Korea mengeluarkan makanan-makanan halal. Ramen halal, kimchi halal. Ingredients dia kena halal, so, baru dapat halal. Untuk dia orang ekspor keluar. So dia duduk dekat back end, dia duduk dekat belakang, bukan dia duduk dekat depan. Tetapi effort kami ni, team kami ni adalah kita both side, kita pergi kat dua-dua.
So yang dekat bahagian depan ni kita pergi dengan kaedah kolaborasi, kita pergi dekat distribution macam biasa. Duduklah dekat shelf jual dekat online semua. Itu adalah dua cara, dan biggest kita panggil user yang akan guna ni sebenarnya pelancong. Impact yang besar sebab Muslim yang masuk kat sana 2 juta Setahun. setahun. So dia orang punya season yang paling wow pun winter dengan musim apa tu? Sakura. Musim luruh, musim bunga. So maksudnya bila Anne bawa produk ni ke Korea, maksudnya di Korea tu sendiri, maksudnya government of the day ke ataupun Korea punya sendiri, dia tidak producekan makanan halal untuk Muslim Korea. Okay, Muslim Korea ni tak ramai. Muslim Korea ni tak ramai, Riz. Jadi bila dia orang ni tak ramai, target market tu bukanlah besar kat situ. Tetapi nak ceritanya, dia orang ni mengeluarkan produk halal untuk dia eksport ke negara-negara Muslim. Dia buat bisnes kat situ. Bisnes. Bukan untuk domestic consumption. Bukan local consumption lah. Sebab dia bukan negara dalam dia orang punya sejarah tu bukan negara Islam kan. Macam kita Malaysia memang negara Islam kan. Sangat jauh lah beza dia punya tu. Tetapi dia orang bisnes. Peluang. Kan. Dan pelancong yang masuk kat sana pun ramainya orang Islam. Sebab apa? Negara-negara Islam mana ada salji. Ini nak pergi main salji salah satu Korea. Dan dia orang dah buat apa kita panggil marketing berleluasa melalui dia orang punya budaya. K-pop lah, K-idol lah, K-drama lah. So orang nak pergi sana. So bila dia dah buat marketing kat sana macam tu, dia kenalah menyediakan hospitality. Sebab tu kita kata halal dekat Korea ni is a very, kita orang kata layer 1 lagi. Nak naik layer 2. So kalau kita tak duduk sekarang, kita nak tunggu waktu dah sukses macam China kan, dah besar kan. Memang kita kalau sekadar keluarkan kari pak frozen tu orang tak pandang lah. Kan? Kena kari pak berbentuk apa, dinosaur ke pun pandang kan. Macam itulah contohnya. Ataupun mungkin boleh buat kari pap kimchi. Indonesian. Kari pap tu perisa kimchi. Kan? Baru lokal dia Islam ke tak Islam. Sebab kimchi kan. The food that they have every day. Sebab kalau di Korea tu dia Myeongdong ni ada bukan a few lah, banyak kat kedai-kedai gerai-gerai yang jual makanan halal. Tapi dalam konteks makanan dia. Tapi halal. Contohnya macam apa? Kipochi apa? Kepoci. Ayam tu makan Tepoki ke? tepoki tu. Kepoci ni lain dah. Kipochi tu kepo Kepoci tu sembang. Kepoci Azimi dah sebut kepoci maksud ni. Aku rasa ketiga tu tukar. Kepoci. Banyak kan makanan-makanan dia kan. So agak dia pun mula untuk entertain pelancong. Betul lah, setuju. So kita sebagai feeder ni memang kena buat lah. Betul. Saya melihat kepada apa yang saya buat ni adalah jihad fisabilillah. Tim kami pasakkan dekat minda macam tu. Kan kita kata tadi bila kita dah bermula dengan bisnes, kan saya masuk, saya ni memang dah keluar belajar dah memang bisnes. Lepas tu saya masuk penjawat awam. Tu saya buat bisnes balik. Sekarang ni saya buat bisnes yang menggunakan balik networking saya di dalam kerajaan dulu. Ni bukan kabel lah, networking. So kita kata sejarah apa yang kita lalui, kita jangan regret. Bila kita regret, kita takkan nampak opportunity tu. Tahu tak, saya punya pegawai yang saya berurusan di Seoul adalah pegawai yang dulu dekat jabatan X saya. So dia dah tahu cara kita kerja, komunikasi lebih manis, lebih cepat. Dia dah tak ada gap, ibarat macam you pegawai, saya klien. Dia dah seperti sahabat. Dan matlamat kami sama, iaitu nak mencepatkan halal Malaysia ni memasuki pelbagai pasaran antarabangsa. Dan dekat situ saya sentiasalah saya letak diri saya, kawan-kawan saya pun, sahabat-sahabat saya, mana tak kisah dia penjawat awam ataupun bukan penjawat awam. Kalau you dah duduk dekat satu field tu, never regret about that place. So kita tak tahu Allah nak jumpakan kita, takdirkan jodohkan balik dengan siapa yang dalam sejarah kita tu. Cuma jangan jumpa ex-boyfriend je lah. Tapi okey je jumpa ex-boyfriend pun tak salah. Sebab betul. Apa masalahnya? Lupakanlah yang lepas. Jumpa ex-boyfriend tapi jangan imbau kenangan lepas. Jangan imbau. Betul lah, saya rasa kita ni patut buat baik dengan semua orang. Kan, tak kisahlah mana-mana kan, tempat kerja ke, tempat basuh kereta ke, tempat kita beli barang sayur ke apa ke. Sebab at the end of the day nanti dengan orang-orang ni lah mungkin satu masa kita akan jumpa lagi kan, berurusan dengan dia.
Saya suka juga kalau masa saya ubat dulu kan, ini benda yang saya rasa manis lah kalau saya jumpa kawan-kawan community. Kalau dalam talk pun saya cakapkan, iaitu hablum minallah hablum minan nas. Macam mana kita jaga pun kita punya hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia ni sangat penting. That's why jangan regret apa-apa pun. Boleh ke kalau kita tahulah rasa-rasa lah kenapa ada orang buat macam tu, sehingga kan 2 tahun yalah jadi duduk dekat macam-macam fasa yang rendah, dalam keadaan yang paling titik terendah. Terendah. Saya tukar sikit kenapa orang buat macam tu kepada apa yang Anne telah lakukan sehingga Allah uji Anne jadi macam tu. Saya tukar sikit. Kenapa? So selagi kita tuding jari tu dekat orang, 4 jari lagi ni dekat kita. So biarlah kita tengok. Kita tuding kan? Cuba tuding. Mana ada tuding macam gini. Macam gini pun patah balik lagi tempat kan. So ini adalah apa yang saya, bila kita muhasabah diri. Ketika saya membuat keputusan untuk saya berhenti, saya meletakkan ibarat sayalah yang menentukan rezeki saya. Aku berhenti, aku kena pastikan bisnes aku maju. Sebab nanti malulah. Kau dah berhenti kerajaan, tak berjaya. Nombor 1, saya letakkan otak saya macam tu. Nombor 2, saya nak membuktikan aku isteri, aku lebih hebat dari suami aku. Sebab aku bisnes, suami aku makan gaji. Ada fikir macam tu? Ada fikir macam tu. Ini ujian. Dan Yalah, kita betul. kebanyakan wanita kadang-kadang tak perasan. Kenapa saya rasa sedang macam tu? Apabila saya muhasabah, saya perasan apabila saya sedang di titik atas, saya lupa sekejap matlamat saya kenapa saya berniaga. Itu saya cuba abaikan suami saya. Abai macam mana? Saya start tak masak. Saya start tidak berkomunikasi baik dengan dia. Saya start lupakan. Saya start bercakap nanti saya start bercakap awak buatlah dulu. So business oriented. Business oriented. Sebab kita rasa kita CEO kita ada legacy, ada team nak jaga, ada karakter, kan? Bos besar. Aku besar ni. Awak masak, awak makan luar lah ni. Tapi suami saya alhamdulillah tak pernah komplain, tak pernah ajak bersembang bergaduh, awak ni kenapa, tak pernah. Di atas redha dia tu lah Allah izinkan saya sihat. Itu saya selalu pegang. Dan yang ketiga yang paling saya kata orang menjadi titik yang mana kalau aku berada di atas, janganlah ulang benda ni lagi. Iaitu sifat keakuan. Aku. Semua aku buat. boleh bangun hari ni sebab aku dapat sale hari ni sebab aku buat ni, aku dapat. Sifat keakuan. Keakuan tu kan. Bukan akruan, keakuan. Bila kita ada, ini adalah cabaran mana-mana orang tak bisnes pun, berpangkat tinggi pun sama juga. Kan kalau kerja kan. Bila kita ada sifat ni, Allah akan uji tu dekat titik terendah dalam hidup kita yang kita pun tak dapat gambarkan macam mana kesan dia. Dan bila saya sedar kan benda ni, saya cakap bulat dekat diri saya cakap, you duduk dekat paksi you ada track you lalu. Never look back and just tengok je kat kawan sebelah. Tak ada yang compete dengan you pun. You compete dengan you punya potential sendiri. You tak compete dengan suami you. Siapa lebih baik, tak. Padahal kalau you bagus dekat track you, dia datang yang kita satu track sama-sama, kan lagu jauh lebih manis. Betul. Langkah dia besar sikit, langkah saya kecil, perempuan kan. Jadi itulah benda yang menyebabkan punca. Sebab kita memang dalam hidup, macam aku ceritakan kau pada episod yang pertama kan, buku tu kan, buku kalau anda berasa tidak cukup kan. Lah mana buku tu? Belum siap lagi. Kita tak sabar ni. Sabar. Next episode Proofreading kan. Tapi kalau itu aku dengan Haris kau tetamu lah. Sebab kita sebenarnya apa yang aku rasa adalah kita compete bukan keeping orang lain. Yalah. Cuma kita jadikan orang lain itu sebagai kompetitor kita. Sebenarnya kita compete dengan diri kita. Tak ada siapa pun beritahu kita kena jadikan orang tu sebagai competition. Kita kata kita nak jadi kaya. Siapa suruh kau jadi kaya? Tak ada orang suruh. Tak ada siapa suruh. Dan kawan kau pun tak kata kau kena jadi kaya lah daripada aku. Tak ada orang suruh. Kau kena jadi cemerlang. Tak ada orang suruh kena jadi kita sendiri kita, aku nak jadi cemerlang, aku kena buktikan diri ni aku hebat. Aku kena hebat. Aku ni aku. Keakuan tadi tu. Keakuan. Apabila aku tu banyak,
masalah. Betul. Stres. Macam ni. Sebab kita berlawan dengan kita sendiri. Kita berlawan dengan diri kita, takkan habis lah. Habis, Sebab kau dah capai satu milestone. Kau letak pula diri kau, aku nak pergi lagi. Berapa jauh yang kau boleh pergi? Balik kepada episod podcast yang lepas, mengatakan bahawa tengok kepada badan kita, bukan kepada pemikiran kita. So tuan-puan kena tengok episod 1. Bukan. Bukan. Episod 4 lah Episod 4 lah. Episod 4. Sorry. Tak, maksudnya kalau ada orang skip, terus episod 5, dia kena revive balik lah. Dia connectivity So tu last ada. kali kena tengok semua episod. Ya. Dr. Aloy ke nama dia. Cuma dalam ni ada 3 orang suami. Saya tertarik tadilah, suami, isteri, combination dia kena ada chemistry tu. So apa tips yang suami ni sebenarnya ada benda dia kena faham dengan isteri, boleh share dengan 3 orang. Kenapa cakap macam slow? Takut dia. Hashtag pertabi. Hashtag okay. Dia macam ni. Saya kalau cerita pasal tips ni, kita bukanlah orang yang bijak pandai lah kita, tapi apa yang saya sering gunakan lah. Suami ni, kita sebagai wanita, isteri ni, saya suruh pegang macam ni. Suami ni dia dah diberi akal kecerdikan oleh Allah Ta'ala yang memang wow daripada perempuan. Itu tak dapat dinafikan. Okay, sebagai suami nak bagi tip, awak kena buat A untuk menawan hati isteri tu, saya rasa saya bukan orang yang tepat. Tetapi saya boleh share macam mana isteri nak baca suami, kan? Macam mana nak faham suami. Kalau suami ni kita rasa dia kena faham kita, so tak apa tips dia. Pertama, apabila kita nak sampaikan kepada suami ni apa yang kita rasa dan apa yang kita nak dia buat dekat kita tu, jangan cakap. Jangan cakap. Orang kata komunikasi kan? Komunikasi. Jangan cakap dengan dia. Oh ni jangan cakap Jangan cakap dengan dia. Balik Benda try lah. pertama. Kita test, kita tengok. Benda pertama, jangan cakap. Tetapi cakap dengan Allah. Itu nombor satu. Kita rasa kita nak dia daripada segi monetary lah kalau orang sekarang kan. Bagi bonus nanti hujung tahun ni dekat aku. Jangan cakap dengan dia, cakap dengan Allah. Benda nombor satu. Nombor 2, kita seeding dia. Seeding dia apa? Kadang-kadang orang bagi share link TikTok yang nak ni, yang nak ni kan. Betul. Tapi saya tak buat macam tu. Saya akan ambil gambar yang cantik kan. Tengok kat tangan saya sesuai tak dengan tangan saya. Gitu. Hin. Sebab suami ni dia menghargai dan menyayangi, menerima isteri dia. Bukan barang tu. Betul. Bukan contoh nak pergi berjalan. Contohlah kita nak pergi berjalan, yang jom kita melancong kat sini, kita pun cakap yang betul suami tu tak bawa kita mengajuk. Cuba kita cakap dekat dia dengan yang saya kalau ada dekat Jepun ni, musim-musim ni kita main salji dengan anak-anak. Best kan? Best kan? Cara tu nak sampai tu. Ya, betul. Yang beli tiket yang kalau suami yang okey lah, tapi ramai kan sekarang kan dengan ekonomi sekarang akan berkira-kira kan. Tapi cara tu. Sebab Allah Ta'ala ni dia bagi kat suami ni, dia kan ada banyak akal, satu nafsu. So dia akan letak dekat laci-laci akal dia tu without kita seorang isteri tahu tau. Dia ambil dream isteri dia tu untuk letak sebenarnya. So bila dia dah ada dalam tu, InsyaAllah Allah tu je yang akan beri kelulusan. Dan yang ketiga, apabila isteri ni nak bercakap dengan suami dengan Allah Ta'ala dah cakap kan, nak cakap dengan suami dengan cara memberi isteri tu yang ke situ. Isteri tu yang nak benda tu. Bukan maksudnya contohnya kita letak gambar kita kat salji ke, letak gelang. Tapi yang ketiga yang jauh lebih dekat adalah jagalah suami luar dan dalam dia dengan tanpa balasan. Yang dengar tu yang Dia pun minta balasan. Rasanya Haris nak try ni. Sebab isteri Haris setiap minggu menonton. Saya macam sebab itulah saya ada saya punya program mengofisuri. Mengofisuri. Sesi bersama dengan Suri saya ada buat, dan kita kalau macam suri-suri wanita-wanita dekat sana nak bagaimana nak berkomunikasi baik dengan suami tanpa lelah. Kadang-kadang asyik cakap penat kan. Suruh buang sampah kat sini, kalau dah kahwin 13 tahun nak kena cakap suruh buang sampah malam-malam. Betul tak? Tapi bagaimana nak cakap tanpa perlu cakap. Letak stiker, letak note. Letak note. Tampak kat dahi dia. Tolong buang sampah, letak note. Tak bercakap dah. Tampak kat dahi. Tak reti-reti juga orang tua ni. Tapi saya ada cerita tau yang pasal tanpa kat dahi ni. One of my kita punya community lah. Suaminya lagi marah. Ya.
Sebab suaminya ada traumatized tentang nota ni dengan bos. Kan kita tak tahu kan. Bos bagi nota ya kerjanya. Jadi bila saya buat Mufisuri ni, matlamat saya adalah untuk sama-sama wanita ni, kita ni ada teknik nak tackle suami dengan kita tahu titik terendah di dalam jiwa suami untuk kita tackle jadi kekuatan kita sebagai wanita. Itu Menarik. Macam banyak episod lagi ni. Okay. Kita dah berada di penghujung. Masa mencemburui. Ada apa-apa benda yang nak kongsikan. Kongsikan. Sembang. Tadi kan ada benda nak kongsi. Sembangkan kepada semua viewers kita lah. Terakhir sekali. Kita kata tak kisah apa pun pekerjaan kita, tak kisah bidang apa pun kita ceburi, bekerja sendiri, suri rumah, berbisnes rendah, berbisnes corporate. Tapi apa pun berbalik kepada kenapa kita buat benda tu. Pertama adalah kerana Allah Ta'ala. Perbaiki balik niat. Dan setinggi mana pun kita sebagai wanita yang dalam bidang kita, kalau kita telah berkahwin, suami adalah titik yang paling atas sekali dalam hidup kita. Itu adalah yang tak dapat kita nafikan. Dan kembali kepada asal, wanita adalah dari tulang rusuk lelaki. Masya-Allah. InsyaAllah. Itu dia. InsyaAllah. Lepas ni kita pula semak agama pula. Awak muharram. Abang Muharram hari ni. Itulah kita bila kita panggil orang yang berlainan gender ni, dia punya konteks dia berbeza. Berbeza. Okey, terima kasih kepada Anne kerana sudi untuk bersama dengan Sembang podcast yang telah share macam-macam dengan kita. Dan sebenarnya pengalaman you bukan saja penjawab awam tu walaupun singkat, tapi ianya penuh bermakna untuk mereka-mereka yang mungkin siapa-siapa yang nak berhenti daripada kerja dan nak tengok apakah cabaran yang ada di luar kan. So kita dah ada example, walaupun you berhenti dan ada regret, tapi bangkit tu tetap kena bangkit. Sebab kalau you kekal dalam situasi yang sama sekarang, kalau you tak happy dengan penjawab awam, jadi orang kerjaan, saya rasa tak bermakna juga hidup you. Sebab kita takkan kita nak hidup sampai 30-35 tahun dengan keadaan yang tak happy kan? So you just buat saja. Yang pastinya rezeki itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya itu saja daripada Itu saja. Sembang untuk podcast kali ni. Kita jumpa di sesi seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sembang. Terima kasih.